Pagi cerah, langit membiru, burung berkicau, riang gembira. Dengan izin Tuan dan Guru, izinkan saya mulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua hamba kemari. Dilahir gagah untuk dikenali, Aisyah Alimah nama diberi. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 yang mengambil aliran sains tulen di Sekolah Menengah Kebangsaan Sayong dengan kod AEA 4141. Saya gemar menghabiskan waktu lapang dengan membaca buku kerana aktiviti ini mampu memberikan saya manfaat dari segi ilmu di samping memperkukuhkan kosakata dan daya imajinasi yang tinggi. Oleh itu, dalam video ini saya berasa amat teruja kerana diberikan peluang untuk berkongsi akan sebuah buku yang pernah saya baca yang berjudul Celik Uang. Buku yang berjudul Celik Uang yang ditakrifkan sebagai pengurusan wang secara bijak ini merupakan sebuah buku yang syarat dengan kebaikan dan nilai murni yang boleh kita jadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Buku yang diterbitkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit pada tahun 2009 ini mempunyai 138 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 8 bab. Ayo, fokuskan minda anda sebentar agar kita dapat menyelusuri pelbagai kandungan yang menarik dengan lebih mendalam. Celik Wang akan membuka minda anda kepada perkara-perkara yang harus anda ketahui dari segi kewangan untuk menceburi pasaran pekerjaan yang kian banyak persaingan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kebimbangan anda dengan menyediakan pelbagai petua-petua yang berguna untuk menguruskan wang serta merancang masa depan. Saya, sebagai seorang remaja, yakin bahawa kebanyakan remaja pada abad ke-21 ini sukar untuk mengatasi masalah dalam pengutusan pembelajaran harian mereka. Buku ini boleh menjadi asbab untuk para remaja bijak menguruskan kewangan serta membantu mereka mempunyai masa depan yang lebih baik. Tambahan pula, buku ini mempunyai harga yang berpatutan dan mudah dimiliki di pasaran dengan harga sebanyak RM12 di Semenanjung, manakala RM15 di Sabah dan Sarawak. Saya minat akan gaya penulisan buku ini yang menarik, di mana bahasanya yang mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan telah memudahkan murid seperti saya untuk membaca kesudahan karya yang dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa anak remaja abad ke-21 ini. Bukan itu sahaja, buku ini mudah untuk dibawa ke mana-mana kerana saiznya kecil dan ringan. Ilustrasinya yang menarik dan berwarna seringkali menjadi perhatian orang ramai, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Justru itu, terdapat nilai keprihatinan yang dititik beratkan oleh penulis berkaitan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak untuk lebih berdisiplin bagi mencorakkan hala tuju yang lebih baik sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kesimpulannya, buku Celik Wang ini mempunyai pelbagai kebaikan dan nilai murni yang dapat kita jadikan teladan dan pengajaran. Dengan itu, berakhirlah bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih Tuan dan Puan kerana sudi mendadah telinga sehingga video ini akan berakhir. Seperti pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.